Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran khas Peluru TV sempena hari pertama persekolahan bagi tahun 2026 di Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Bluru K11. Bagi melihat dengan lebih dekat suasana hari pertama persekolahan, jom kita terus ke wartawan Peluru TV di lapangan. Jom! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Barani. Saya Nur Amirah Rahimah binti Arif Faisal dari Peluru TV. Apakah kesan penaik tarafan K11 kepada komuniti pendidikan di daerah Tumpai? Okey, terima kasih kepada Adik Amirah. Okey, apabila K9 dinaik tarafkan kepada K11 akan memberi peluang pelajar-pelajar daripada prasekolah kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Kemudian mereka akan belajar tingkatan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya menghabiskan pengajian tingkatan 5 di sekolah yang sama di SMK Pulau Bluru. Terima kasih. Kepentingan penaik tarafan sekolah model komprehensif K9 kepada K11? Proses naik taraf sekolah model K9 ke K11 ni adalah untuk membolehkan pelajar-pelajar menamatkan pembelajaran sampai ke tingkatan 5 di tempat yang sama. Ini akan memberi kemudahan kepada para guru untuk memantau
proses pengajaran dan pembelajaran. Yang keduanya untuk memudahkan para ibu bapa lah, tidak perlu menghantar anak selepas tingkatan 3 nak kena hantar anak pergi ke sekolah lain yang sudah tentu akan melibatkan proses kekangan kepada ibu bapa untuk menghantar, terutamanya bagi kawasan-kawasan yang sukar pada akses pemasukan ke sekolah. Jadi macam sekolah Pulau Buru ni, bila kita naik taraf pada K11, pelajar-pelajar tak perlu lagi keluar pergi ke sekolah menengah yang lain, belajar di tempat yang sama sehingga mereka menamatkan pengajian di peringkat SPM. Dan apakah harapan Datuk untuk sekolah K11 ini? Sekolah K11 di SMK Pulau Beluru ni, harapan saya supaya nanti sekolah ini seperti yang saya sebut dalam ucapan saya tadi, menjadi salah sebuah sekolah yang terbaik, yang akan dapat melahirkan anak-anak yang cemerlang dan juga anak-anak yang dapat menyumbang kepada pembangunan negara dan itu akan dapat mengubah nasib dan juga harapan ibu bapa yang berada di sinilah. Terima kasih dari Beluru TV. Apakah harapan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan terhadap SMK Pulau Beluru K11 selepas penaitarafan ini? Terima kasih atas soalan yang sangat bagus bagi saya. Sebenarnya harapan saya dari dulu, saya memang sejak 2007 saya telah terlibat dengan sekolah ini. Setiap tahun saya datang dan saya melihat perkembangan demi perkembangan. Bila dah jadi K11 ni, saya sangat mengharapkan agar lebih ramai murid sekolah ini yang berjaya dengan kemudahan yang kerajaan sediakan ni. Kalau dulu lagi, saya nak ceritakan satu pengalaman saya di sini. Saya pergi ke sebuah pulau dan penduduk pulau itu bercerita, setiap ada seorang, biasanya lah anak-anak di sini balik rumah tengah hari, dia akan tanya, "Mak, esok ada tambang, ada duit tambang tak nak pergi sekolah?" Itu cerita suatu ketika dahulu. Maknanya kalau mak dia kata, "Oh, esok tak ada tambang, tak boleh datang sekolah." Dan bila kita buat satu kerajaan mengangkat sekolah ini sebagai K11, maknanya kita sangat mengharapkan agar anak-anak di sini ramai yang lebih berjaya, insya-Allah. Terima kasih Puan atas jawapan yang sangat menyentuh hati. Terima kasih kepada wartawan Beluru TV di lapangan. Dengan ini kami di Beluru TV mengucapkan selamat kembali ke sekolah. Jumpa lagi di lain masa. Bye.